Macam sekarang ni saya ada rutin ice bath. Mandi ais kan. So yang itu satu masa recovery lepas workout. Yang kedua, dia adalah dopamin organik untuk badan, untuk kita rasa lebih bersemangat, kuranglah rasa down tu kan. Lepas tu rasa macam happy je. Itulah yang saya tengah buat sekarang ni. Setiap hari insyaAllah 3 minit, air punya temperature dalam 5 darjah Celsius, 6 darjah Celsius. Macam itulah kalau dapat. Selalunya susah juga nak dapat sejuk-sejuk macam tu. Kalau letak ais, boleh lah. Tapi kalau kita harapkan mesin je, biasa dalam 12 darjah Celsius, 10 darjah Celsius macam itulah. Okey, kalau macam saya memang akan workout setiap hari. Kalau saya tak dapat pagi, saya akan buat petang. Sebab saya main crossfit. So saya main crossfit, calisthenics adalah sikit-sikit. Tapi yang paling penting, macam mana pun yang saya istiqomah dan tak boleh nak tinggal adalah lari sejauh 5 km. Pace dalam 8-9 macam tu. Setengah jam, 40 minit dapat kot. Itu everyday lah.